Orang-orang Subang Jaya nak perkena nasi lemak untuk sahur yang ada macam-macam lauk. Dendeng daging, rendang ayam, inoki celup tepung pun ada. Boleh datang ke nasi lemak bawah pokok Daddy ni. Time aku datang ni pukul 12, lauk dia dah surut weh. Aku pun suruh dia cedok apa yang ada je. Aku ambil sambal paru, dendeng daging. Lepas tu telur pula tengok rendang kerang dengan rendang ayam dia. Ambil kentang sira sikit, telur mata, telur rebus. Lepas tu macam biasalah kondimen dia, timun, bilis. Last kali aku taruh kangkung celur. Kangkung wajib lah. Lepas tu sambal dia. Tengoklah ni, sepinggan penuh tau. Kat sini air jagung dia special tau. Korang kena try. Ini pula nasi lemak yang Ali ambil. Ada ayam goreng berempah, sambal paru dengan sambal sotong. Sambal dia ni jenis yang pedas-pedas manis tau. Nasi dia wangi, cukup berlemak. Yang ni yang korang wajib order kat sini. Kalau korang order baru dia goreng panas-panas. Bila makan dengan nasi lemak baru crunchy. Serius, memang best weh. Ini pula dia punya teh ais madu. Memang kau lah. Inilah dia nasi lemak yang aku sodok tadi tu. Nah, aku letak sekali harga. Okey lah kan harga ni, banyak lauk kot. Dia punya kerang memang besar-besar, puas hati. Makan pula dengan kangkung. Memang layan lah. Rendang ayam ni pun lembut sangat. Rendang ni cukup rasa, tak pedas. Ini pun antara favourite aku, dendeng daging. Sedap rupanya makan dengan nasi lemak. Okey, ni aku beritahu location dia. Kat sini famous mi goreng Bangkok Lane. Kedai nasi lemak bawah pokok kat sini. Apa tunggu lagi? Jomlah try.